Produk Alora seperti Alora Pants, Alora Socks, Alora Scarf dan kesemua Alora series yang lain, you all tak boleh basuh menggunakan mesin basuh. Kedua, you all kena basuh produk Alora menggunakan tangan dan tak boleh basuh menggunakan sabun selain daripada sabun pencuci Alora sahaja. Ini yang sebelah kiri saya ni, ini adalah pencuci Alora yang mana kita panggil sebagai biang laundry wash. So waktu you all beli produk Alora, you all minta pengedar tu orderkan sekali pencuci khas untuk Alora Pants ataupun produk Alora yang lain lah. Yang ketiga, jangan sidai Alora di bawah matahari yang terik. Sidai dalam rumah ataupun kalau nak cepat kering, sidai lepas basuh menggunakan tangan dan menggunakan biang laundry wash dekat kiri ni. You all boleh sidai bawah kipas supaya dia cepat kering. That's why you all wajib grab satu set Alora yang mana ada, kalau untuk Alora Pants ada 2 helai Alora Pants lah. Bila you all basuh satu helai Alora, you all akan ada satu lagi Alora Pants yang lain untuk you all pakai. Sebab untuk Alora Pants tu berkesan, you all kena pakai konsisten secara 24 jam. Siang malam memang kena pakai. Kalau you all pakai sekejap-sekejap, nanti tak berkesan ataupun kurang berkesan ataupun lambat berkesan. Nanti tak dapat kesan yang bagus macam orang lain pakai.